Rehan pulang bersama ayahnya ke kampung Tok Jembal kerana perlu bersekolah pada keesokan pagi. Pada pukul 7.28 malam, kanak-kanak itu cuba membuat panggilan video kepada ibunya tetapi tidak sempat dijawab. Apabila ibunya menghubungi semula selepas tengah malam, Rehan tidak lagi menyahut. Beberapa jam kemudian, penduduk terpaksa memecahkan pintu rumah yang sedang terbakar sedangkan seorang bapa dan anak masih berada di tingkat atas. Selepas api berjaya dikawal, anggota bomba memasuki sebuah bilik dan menemui satu keadaan yang membuatkan tragedi ini menjadi lebih menyayat hati. Dua individu yang berada di tingkat atas rumah berkenaan ialah Amirul Fahmi Wan Jusoh berusia 40 tahun dan anak lelakinya Rehan Yusof Amirul Fahmi yang berusia 9 tahun. Amirul Fahmi yang mesra dipanggil Uda merupakan anak keempat daripada 8 beradik dan bekerja sebagai juru foto serta juru video di sebuah restoran di Kuala Terengganu. Rehan pula ialah anak Amirul Fahmi daripada perkahwinan terdahulu dengan Siti Nasuha Muhammad berusia 32 tahun. Selepas Siti Nasuha berpindah ke Kuala Lumpur untuk mencari pekerjaan, Rehan tinggal di bawah jagaan bapanya dan hubungan mereka sangat rapat. Ke mana sahaja Amirul Fahmi pergi, Rehan biasanya akan mengikutinya dan kedua-duanya jarang berenggang. Amirul Fahmi kemudian berkahwin dengan Nur Izzah Ahmad berusia 36 tahun pada tahun 2021. Nur Izzah bekerja sebagai kerani di sebuah restoran di Bandaraya Kuala Terengganu dan pasangan itu dikurniakan dua anak lelaki, Yusof Ali yang berusia 4 tahun dan Rais Yusof yang baru berusia 3 bulan. Oleh sebab mereka belum mempunyai rumah sendiri, keluarga berkenaan tinggal secara bergilir-gilir di rumah keluarga masing-masing. Pada masa sama, Amirul Fahmi sedang membuat persediaan untuk membawa isteri serta anak-anaknya berpindah secara tetap ke rumah ibunya Maimunah Muda berusia 67 tahun di kampung Tok Jembal. Perpindahan itu dirancang pada bulan September 2026 supaya mereka dapat tinggal lebih dekat dan menjaga Maimunah yang kurang sihat. Banyak barangan rumah sudah dibeli dan dibawa masuk ke kediaman berkenaan sebagai persediaan. Amirul Fahmi juga merancang beberapa penambahbaikan termasuk memasang pemanas air. Bagaimanapun, perpindahan tersebut ditangguhkan sementara kerana Nur Izzah baru selesai berpantang selepas melahirkan Rais. Wanita itu baru kira-kira sebulan kembali bekerja dan masih berulang-alik antara rumah keluarganya di Kampung Paloh dengan rumah Maimunah di Tok Jembal. Sebelum kejadian, Amirul Fahmi berada di rumah mentuanya di Kampung Paloh dan sempat bermalam di situ. Pada petang Selasa 25 Ogos 2026, mangsa membawa Rehan pulang ke rumah Maimunah kerana kanak-kanak itu perlu bersekolah pada keesokan harinya. Nur Izzah pula kekal di Kampung Paloh bersama Yusof Ali dan Rais. Tiada perubahan ketara ditunjukkan Amirul Fahmi sebelum dia meninggalkan rumah mentuanya. Pesanan terakhir mangsa kepada isterinya adalah supaya Nur Izzah mengambil cuti pada hari berikutnya kerana bayi mereka kurang sihat. Pada malam yang sama, Rehan cuba menghubungi ibu kandungnya menerusi panggilan video pada pukul 7.28 malam. Siti Nasuha tidak sempat menjawab kerana sedang bekerja. Mereka biasanya akan berbual melalui panggilan video hampir setiap malam sehingga sekitar pukul 10 atau 11 malam. Selepas pulang dari tempat kerja kira-kira pukul 12.30 tengah malam, Siti Nasuha membuka pesanan suara yang ditinggalkan anak tunggalnya itu. Dalam pesanan berkenaan, Rehan menyampaikan bahawa dia menyayangi ibu kandungnya dan ibu Ji, iaitu panggilannya kepada Nur Izzah. Siti Nasuha kemudian cuba membuat panggilan video kepada Rehan tetapi tidak dijawab. Dia menyangka anaknya sudah tidur memandangkan Rehan perlu ke sekolah pada waktu pagi. Amirul Fahmi juga menghantar 3 mesej WhatsApp pada malam itu untuk bertanya sama ada Siti Nasuha sudah pulang dari tempat kerja. Itulah komunikasi terakhir antara mereka sebelum keadaan di rumah Maimunah berubah beberapa jam kemudian. Pada awal pagi Rabu 26 Ogos 2026, isteri kepada Wan Azrin, Wan Awang, menyedari sebuah rumah di Kampung Tok Jembal sedang terbakar lalu menjerit memaklumkan kejadian tersebut. Wan Azrin yang berusia 46 tahun segera keluar dan berlari ke lokasi yang terletak kira-kira 40 hingga 50 meter dari rumahnya. Ketika dia tiba, dua penduduk lain sudah berada di hadapan rumah berkenaan. Mereka cuba memanggil penghuni dan mengetuk pintu utama berkali-kali namun
tiada sesiapa memberikan jawapan. Disebabkan pintu rumah berkunci dari dalam, penduduk mengambil keputusan merempuh dan memecahkannya. Seorang lelaki kemudian masuk ke bahagian bawah rumah sebelum berjaya menarik keluar Maimunah yang sedang tidur di tingkat bawah. Selepas diselamatkan, Maimunah memberitahu bahawa anak dan cucunya masih berada di tingkat atas. Penduduk cuba memanggil Amirul Fahmi dan Rehan berkali-kali tetapi tetap tidak menerima sebarang sahutan. Ketika itu api pada awalnya belum terlalu besar, namun ia merebak dengan pantas dari bahagian atas sehingga penduduk tidak dapat masuk semula tanpa membahayakan diri. Wan Azrin tidak mendengar sebarang bunyi pelik sebelum menyedari kebakaran tersebut. Dalam keadaan kelam kabut itu, dia ada mendengar bunyi seperti letupan yang dipercayainya datang daripada bahagian atap yang sedang terbakar. Bagaimanapun tiada maklumat yang mengaitkan bunyi tersebut dengan punca sebenar kebakaran. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.49 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerus dengan bantuan BBP Kuala Terengganu tiba di lokasi pada pukul 2.58 pagi, kira-kira 9 minit selepas panggilan diterima. Rumah separuh kekal 2 tingkat berhampiran Sekolah Kebangsaan Tok Jembal itu berukuran kira-kira 40 kaki kali 50 kaki dan terbakar sekitar 70%. Seramai 24 pegawai serta anggota terlibat dalam operasi yang menggunakan jentera Fire Rescue Tender, Compact Fire Rescue Tender dan sebuah lori tangki air. Maklumat awal yang diterima Bomba menyatakan terdapat 3 penghuni di dalam rumah. Maimunah sudah berjaya diselamatkan penduduk, manakala Amirul Fahmi dan Rehan masih terperangkap di tingkat atas. Usaha menyelamat berdepan kesukaran kerana api terlalu marak dan keadaan struktur rumah tidak membolehkan anggota naik dengan segera. Pasukan Bomba terpaksa meneruskan kerja pemadaman sambil mencari laluan selamat untuk sampai ke bilik tempat 2 mangsa dipercayai berada. Pada pukul 3.15 pagi, Siti Nasuha menerima panggilan daripada kakaknya yang tinggal di Kuantan. Kakaknya memaklumkan bahawa rumah bekas mentua di kampung Tok Jembal sedang terbakar. Siti Nasuha segera menghubungi Nur Izzah dan bertanya sama ada Amirul Fahmi serta Rehan berada bersamanya. Nur Izzah kemudian memberitahu kedua-duanya sudah pulang ke rumah Maimunah pada petang sebelumnya. Kira-kira pukul 4 pagi, Siti Nasuha bertolak seorang diri dari Kuala Lumpur menuju ke Terengganu. Ketika dalam perjalanan, bekas ibu mentuanya menghubunginya dan memaklumkan Amirul Fahmi serta Rehan masih belum berjaya keluar dari bilik tidur di tingkat atas. Pada waktu yang hampir sama, bilik gerakan ibu pejabat polis daerah Kuala Terengganu menerima maklumat mengenai kejadian itu. Anggota unit rondaan cegah jenayah Balai Polis Gong Badak dikerahkan ke lokasi dan tiba kira-kira pukul 4.10 pagi. Sepanjang perjalanan pulang, Siti Nasuha terus berharap bekas suami dan anaknya dapat diselamatkan. Bagaimanapun, kira-kira pukul 6 pagi, ibunya menghubungi dan memaklumkan kedua-dua mangsa sudah tidak dapat diselamatkan. Walaupun berada dalam keadaan sedih, Siti Nasuha meneruskan perjalanan dan tiba di Tok Jembal antara pukul 8 hingga 8.15 pagi. Api dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 6.10 pagi, tetapi operasi pencarian dan pemeriksaan di dalam rumah masih diteruskan. Pasukan Bomba mengambil masa kira-kira 3 jam sebelum dapat naik ke tingkat atas menggunakan kerangka besi. Ketika anggota memasuki sebuah bilik tidur, Amirul Fahmi dan Rehan ditemui sudah meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Kedua-dua mangsa dipercayai tidak sempat keluar selepas terperangkap ketika api merebak di bahagian atas rumah. Jenazah Amirul Fahmi dan Rehan berjaya dikeluarkan pada pukul 8.40 pagi. Operasi pemadaman serta pencarian kemudian ditamatkan dan lokasi diserahkan kepada polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Kedua-dua mangsa dibawa ke unit perubatan forensik Hospital Sultan Zainal Abidin bagi proses pengenalpastian dan urusan seterusnya. Maimunah pula tidak mengalami sebarang kecederaan fizikal selepas diselamatkan penduduk. Selepas urusan di hospital selesai, jenazah Amirul Fahmi dan Rehan dibawa ke Masjid Jami' Pantai Tok Jembal untuk disolatkan. Kedua-duanya kemudian dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Pantai Tok Jembal. Kira-kira pukul 2.30 petang pada hari yang sama, hampir 300 ahli keluarga, sanak saudara, rakan dan penduduk kampung hadir mengiringi perjalanan terakhir mereka. Nur Izzah turut berada di tanah perkuburan, manakala Maimunah yang kehilangan anak, cucu dan kediamannya hadir dengan
dipimpin ahli keluarga. Bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman turut menyampaikan takziah dan menyifatkan kejadian yang mengorbankan Amirul Fahmi serta Rehan sebagai amat memilukan. Bekas Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali juga menyampaikan takziah kepada keluarga mangsa. Sehingga perkembangan terakhir, punca sebenar dan lokasi api mula tercetus masih dalam siasatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Anggaran kerugian juga belum ditentukan. Takziah diucapkan kepada keluarga kerana kehilangan insan yang tersayang. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Amirul Fahmi Wan Jusoh dan Allahyarham Rehan Yusof Amirul Fahmi. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Buat Rehan Yusof, bermainlah kamu dengan gembira di taman syurga Allah. Sekian.